Ketika dunia bergoncang, ketika pasaran saham jatuh menjunam, ketika mata wang lain mengelupur dalam ketakutan, ada satu mata wang yang tetap berdiri tenang, tidak terjejas, tidak gementar, malah makin kukuh. Hai guys, selamat datang ke Surya Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak share macam mana mata wang ni menjadi safe haven dunia. Mata wang apa tu? Swiss franc. Mata wang yang jadi pelarian ketika dunia bergolak. Tapi kenapa? Apa rahsia negara kecil ni yang membuat mata wangnya dianggap paling selamat dalam dunia? Tengok video ni sampai habis untuk tahu jawapannya. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe ya. Okey, jom kita mulakan. Dalam dunia keuangan, bila pelabur panik, mereka akan lari ke tempat perlindungan. Kalau saham, mungkin emas. Kalau bond, mungkin US Treasury. Tapi, dalam mata wang dekat mana? Hanya beberapa sahaja yang digelar safe haven dan Swiss franc berada di puncak senarai. Maksud safe haven currency ni adalah stabil walaupun ekonomi kacau bilau, inflasi rendah, sistem politik dan keuangan yang kukuh, dan paling penting dipercayai oleh pelabur seluruh dunia. Switzerland bukan negara besar, tapi kekuatannya bukan pada saiz, tapi pada sistem dan tradisi yang telah dibina ratusan tahun. Dorang ni politik neutral. Switzerland tak masuk Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Negara ni tetap neutral walaupun dunia sedang terbakar pada masa tu. Bila negara lain tengah berperang, Swiss duduk diam je. Dorang juga bank rahsia. Dulu, Swiss terkenal dengan sistem perbankan paling tertutup di dunia. Siapa pun boleh simpan duit dan identitinya dirahsiakan sepenuhnya. Itu buat orang kaya dan pemerintah dunia lari ke Swiss. Swiss juga mempunyai kadar inflasi rendah dan ekonomi sangat stabil. Tak banyak negara di dunia ni boleh kekal stabil selama 100 tahun. Tapi Swiss boleh. Negara ni juga tak suka cetak duit, tak suka berhutang, dan mereka jaga mata wang mereka seperti emas. Kita semua tahu, pada tahun 2008 krisis keuangan global berlaku. Tahun 2011, krisis hutang Eropah. Tahun 2020, pandemik COVID. Tahun 2022, perang Rusia-Ukraine. Tahun 2023, inflasi besar-besaran seluruh dunia. Dalam semua insiden ni, ada satu trend jelas. Apabila pasaran panik, pelabur lari kepada Swiss franc. Kenapa bukan USD? Sebab USD juga selalu jadi punca masalah. Dan Swiss franc sentiasa dilihat neutral, selamat dan bebas dari kekacauan politik dunia. Bahkan ada masanya, Swiss National Bank terpaksa campur tangan kerana nilai franc terlalu kuat sampai ganggu ekspor negara tersendiri. Sebab franc jadi terlalu mahal. Pada tahun 2015, SNB memutuskan untuk lepaskan peg 1.20 kepada euro. Apa yang berlaku selepas tu? Franc melonjak lebih 30% dalam sehari. Swiss franc mengajar kita satu perkara dalam dunia trading dan pelaburan. Nilai datang dari disiplin dan kestabilan. Bila trader disiplin, tak overtrade, tak gopoh, tak terlalu berdedah, dia jadi safe haven kepada diri sendiri. Bila kita faham risiko, kita akan lebih tenang macam Swiss franc. Tak perlu jadi paling agresif, cukup jadi paling boleh dipercayai. Dunia semakin berubah,
Dulu orang lari ke franc sebab Swiss bank jaga rahsia. Tapi kini banyak negara tekan Swiss untuk lebih tulus. Dunia digital makin mencabar dominasi mata wang konvensional. Adakah Swiss franc akan terus kekal sebagai pelarian dunia? Atau satu hari nanti kita akan ada mata wang baru ambil alih? Jawapannya kita tak tahu. Tapi apa yang pasti, selagi dunia masih huru-hara, pelabur tetap akan cari tempat berteduh. Dan Switzerland akan sentiasa menjadi pilihan pertama. Kesimpulannya, Swiss franc bukan hanya sekeping mata wang. Ia lambang disiplin, lambang kepercayaan, dan dalam dunia kewangan, kepercayaan adalah segalanya. Dalam dunia penuh ketakutan, kadangkala yang paling senyap ialah yang paling kuat. By the way, kalau korang nak belajar trading dari A sampai Z secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.